Abi, saya mengidam nak makan buah naga. Ada tu dalam tais, Abi dah beli dah. Tapi saya nak buah naga yang tak ada biji. Ha? Macam mana pula tak ada biji? Aduh. Ya, macam mana nak buang biji buah naga ni, ha? Potong buah pun Abi tak pandai. Apatah lagi buang biji. Yang bising lah yang. Abi buat je lah dulu. Tolonglah. Saya mengidam sangat ni. Okey tak apa. Abi buat je dulu. Saya yang duduk depan. Saya tak kacau Abi lah. Okey? Okey, saya tak kacau Abi. Jangan risau. Abi! Abi cepat sikit tau. Dah siap bagi tungan sayang tau. Lagi sikit. Lagi sikit? Lagi sikit. Dah siap dah? Belum? Cakap lagi sikit. Lagi sikit. Yang ni yang dah pakai, yang ni belum. Kau. Beza dia. Abi. Cepatlah. Apalah, lagi sikit je ni. Nampak ni biji dia nak hilang dah. Hilangkan biji dia semua tau. Yang. Dah siap dah? Tak boleh buang biji lah yang. Makan je lah macam tu. Tak boleh buang. Mana tahu habis suat sayang lah. Mana tahu habis suat sayang boleh makan. Tapi saya nak yang... Ana, habis cuba suat sayang. Habis cuba suat Saya sayang. nak yang tak ada biji. Okey, mana tahu saya makan ni tak muntah ke apa ke. Habis cuba dulu. Pakai tangan nak fikir. Tak buang biji susah lah yang. Kalau habis buang biji habis. Okey, cepat. Boleh kan? Habis suat kan? Boleh. Betul Abi. Sama. Nak lagi sayang Abi. Lagi? Enggak Lagi. Sayang siap cantik-cantik untuk Abi. Boleh Abi tak boleh potong sayang buah. Yelah saya mengidam buah naga tak apa biji. Makan ni. Sedap kan habis suap pun. Sedap. Tak buang biji pun tak apa. Sedap juga. Habis dah kata dah. Nah. Nak lagi tak? Nak ke? Cantik.